Kenapa ada erti ikhtiariah sedangkan Allah Maha mengetahui dan mengatur segala-galanya? Ikhtiar ni apa? Ikhtiar ini ialah usaha kita. Allah menentukan. Kita berusaha. Kenapa kita kena berusaha? Kerana Allah itu ma'bud. Allah yang disembah. Kita bukan yang disembah. Kita abdun. Kita yang menghambakan diri. Nah, jadi kalau tokek kerja, kuli duduk saja, hak mana sebenarnya tokek? Jadi kalau sebut nama kuli, kena kerja. Kerja tu ikhtiariah. Tapi orang kafir ikhtiar tak? Ikhtiar juga. Orang Islam ikhtiar juga. Dah benda beza kita dengan orang kafir. Dia ikhtiar keluar daripada kemiskinan untuk mendapatkan kekayaan. Kita pun ikhtiar supaya tidak miskin, biar jadi senang. Nah, sama tak dengan orang kafir? Sama je. Kat mana beza dia? Bedanya orang kafir, dia pegang dengan ikhtiar dia. Dia tidak tawakal kepada Allah. Kita tak pegang dengan ikhtiar kita. Selepas berikhtiar, serah kepada Allah. Situ moleknya kita. Faham? Jayanya tidak, mudah-mudahan Allah beri kejayaan. Faham? Sebab tu pegangan hidup kita yang beza dengan orang kafir. Ingat siapa bila-bila dalam hati kita, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa Allah nak, itulah yang akan berlaku. Apa yang Allah tidak nak, tidak akan berlaku. Mana walaupun aku tidak usaha, Allah nak, berlaku juga. Walaupun aku usaha dah, Allah tak nak, tidak akan berlaku. Jadi orang beriman, bila dia pegang ayat tadi, dia berjaya pun dia balik kepada Allah, dia gagal pun dia balik kepada Allah. Faham? Orang kafir bila dia berjaya, dia rasa dia hebat. Bila dia gagal, dia tembak kepala dia tu otot. Faham? Bunuh diri dan sebagainya. Betul tak?